Assalamualaikum. Di depan saya ada sebiji kancil Modena, body part Modena, dah convert depan belakang. Kali ni kancil warna pink. Kita tengok dulu bahagian luaran dia, ngam ke tak ngam. Kita nak review sebiji kancil engine modified L2S. Okay, pusing dulu tengok luaran dia. Macam biasa lah, kebanyakan kancil yang dah tukar hanya tembur, dia mesti pakai bonnet scoop ni, bonnet scoop besar L2S. Ini terkulur depan, tembur pun dah besar tu. Ok, kita cakap pasal rim. Rim 15 inci, PCD 100. Tayar baru lagi lah, boleh lah, bunga pun agak tebal juga. Dis depan L5. Ok, tayar belakang. Tayar belakang baru 2024. Bunga pun tebal lagi. Dis belakang L5. So kereta ni ada sunroof sunroof dia jongkit, dia slide luar. Situ belakang spoiler Modena Limited, cap ada complete, bracket pun ada. Lampu albino. Door handle chrome ori, pintu Japan, semen hijau 273. Side mirror macam biasa, auto flip chrome, tapi ni dah naik bintik-bintik, ni memang tak hilang lah ni. Tapi boleh lah nak pakai, dari jauh nampak je chrome. Lampu plastik tapi Japan lah, lampu Modena. Ok, kita tengok bahagian dalam pula. Bahagian dalam, dashboard L5, trim walnut, meter merah, sub L5, steering L5. Dashboard ni ori hitam bukan cat. Ni boost meter dengan water temp works. Seat L5, tag merah, tapi tag dia sebelah je lah, sebelah lagi tak ada. Memang tak tahu warna dapat sebelah macam mana. Kapet zebra. Konsol gear Hello Kitty. Kita tengok sunroof sunroof dia, dalam dia balut color merah, color maroon. Tu seat belakang 5 PLKN. Trim L2. Itu Jepun Trim L2, 4 power window hidup. Seat belt hitam L2. Okay, kita tengok bahagian enjin pula. Ok, ini enjin dia. Dia menggunakan enjin L2S 660. Piston dah upgrade 72 Nissan Mars. Untuk body pakai elektronik tanpa wire. Ni titik tidur, PR, velocity, fuel rail. Blow off ori, plug on coil, wastegate, turbo smart ori, works pulley adjuster ori, radiator alloy,
Tak pasti 2 layer ke 3 layer. Nampak macam tebal dia. Gearbox Viva pakai Gala. Cooler depan turbo TDO4L. Ada banana. Itu je lah. Okay, management dia pakai Mac ECU Sport. Mac ECU Sport. Sebab tu dia boleh pakai e-throttle. Okay. Itulah jalan-jalan ada kat kita ni. So siapa berminat mencari barang, boleh Roger area Seremban. Kereta ni nanti nak lerai, kita jual spare part dah semua. Ni cover head ni CNC. Kalau nak boleh ya Roger. Exhaust 2 inci steel, pink steel. Depan dan belakang 2 inci. Ni anti roll bar, auto racing, absorber HWL depan belakang. Depan adjustable, fuel pump Walbro. Itu je lah. Okay, so lepas ni kita akan test drive, tengok macam mana pergi dia.